Assalamualaikum. Hari ini aku nak tunjukkan sebuah penginapan yang boleh memuatkan lebih 30 orang. Nama tempat ni Teluk Belanga Beach Resort. Konsep dia ni macam chalet, ada banyak bilik-bilik. Tapi kalau ada event apa-apa ke, ada hari keluarga ke ataupun hari raya, boleh je nak sewa semua sekali. Dia ada bilik dekat atas dan ada juga bilik kat bawah. Kita pergi tengok dulu dekat bilik bawah ni apa yang ada dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tada. Okey, dah nampak dah kat situ ada sebiji katil queen dan juga sebiji katil super single. Dekat belah sana pula ada peti ais, ada tuala, cukup lah. Ada wifi kat sini. Okey, ada TV, ada ampai baju, ada hanger-hanger. Okey, ada toilet di setiap bilik. Toilet, okey, nice. Ni tangga untuk naik atas. Ni adalah tangga pertama lah. Kat belah situ tepi tu ada lagi satu tangga yang kedua. Okey, ni adalah bahagian dapur ataupun ruang rehat, ruang makan, semua boleh kat sini. Situ ada kolam dan kolam pula menghadap ke pantai. Kita naik pula ke tingkat atas. Assalamualaikum. Apa yang kita nampak kat sini, layout dia lebih kurang tak sama. Okey, dia punya katil ada dua sama. Dia punya, cuma kat atas ni dia ada view pantai, view kolam. Lagi nice lah, cuma nak kena naik atas kan. Kalau orang yang ada masalah sakit lutut ke, orang yang dah berumur, susah sikit lah. Ni lah tangga kedua yang aku cakap tadi tu. Dia kecil sikit lah daripada yang tadi. Yang ni view daripada atas, keliling dia. Sebelah ni macam hutan sikit lah. Yang ni menghadap pantai dan kolam. Kita pusing dekat area sini. Okey, belah sana tu dia kosong sikit, dia macam tanah lapang, boleh buat parking kereta. Luas parking kereta dia. Okey, ni bilik-bilik dia dekat atas ada 4 bilik kat atas. Sama. Kalau rasa nak mancing pun boleh tau kat depan ni. Tengok tu siap ada orang menjala lagi kat depan tu. Kat depan ni ada satu pulau tau. Dekat je, boleh jalan kaki dalam berapa meter je ni. Kalau tengok dalam Google Map, nama dia Pulau Keramat. Tak apa, kita jalan dulu kat situ, kita tengok apa yang ada kat situ sebenarnya. It's about how you love. Laughter
Nampak tak sebenarnya ni apa? Rupanya kubur lama dekat pulau ni. Banyak. Malam ni ah. Korang bakar bunga api kat sini. Kita duduk kat sana, cantik sikit. Oh. Ada pondok dia. Lalu pantai. Ada ni ya. Ada mangkuk. Samping kita londe. Mangkuk. Ini memang. Wah, ni betul. Tadi sempit. Oh, TD punya pasal. Sanggup korang Pimpi. Adik, tak boleh adik, patah balik adik. Tak boleh kejap kena. Pusing satu pulau. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list. Walaupun aktiviti indoor tak banyak boleh buat dekat tempat ni, tapi aktiviti outdoor tu banyak je. Macam mancing,
pergi jalan-jalan ambil gambar photoshoot dekat pulau tadi tu kan. Macam ni main mecun, main bunga api. Sebab kat tepi pantai dia jauh dengan orang lain, so bunyi tu tak mengganggu lah. Too short, let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Dah. Lambat. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Yang jenis hujung tu dia tinggi je. Nanti je, dia punya merah dia tu dia lah macam ubur-ubur. Baik. Ha. Man, nipu je. Dia tipu. Yang penting sampah-sampah bunga api ni semua kumpulkan satu tempat dan buang di tempat yang sepatutnya. Jangan buat sepah-sepah merata tepi pantai tu. They will come, they will come. Terima kasih menonton sampai habis. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. They